it stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam Jumaat. Salam 9 Ramadan. Alhamdulillah sudah masuk ke hari 9 kita berpuasa. Okey geng, maaf hari ini saya tak ada nak bagi mapping di Telegram, tak berkesempatan. So saya sharekan video ni supaya anda dapat jelas untuk intraday hari ini dan penghujung pada minggu ini, maksudnya last day untuk kita trade untuk minggu inilah. Dan kita akan bermula pada hari Isnin di bulan yang baru. So kat sini saya nak buat sedikit analisa tentang intraday hari ini serta minggu ini close dan open market untuk bulan yang baru pada bulan 3. Okey, pada hari Isnin. So kat sini saya kita uraikan dulu daripada monthly. Okay, kalau kita lihat pada monthly, kedudukan monthly sekarang, candlestick masih lagi bullish. Dan kalau mengikutkan paling high setakat ini berada di area berapa? 5, 2, 4, 6. Dan sebelum ini dia membuat kenaikan paling high di kawasan 55 hampir 5,600 lah, 5,600. Sekarang setakat ni high yang dibuat sampai 5,405. So saya considerkan sebenarnya untuk minggu ni lebih baik, momentum dia akan lebih jauh lagi lah. Maksudnya kalau bulan yang baru ini saya nampak kalau ikut Fibo, so kemungkinan ada buat retracement dulu untuk penurunan. So saya markingkan dulu di sini di zone Fibo saya 50%. Okey, saya target di sinilah. Dia mungkin akan ada buat retracement untuk bulan yang baru ataupun dia terus akan membuat kenaikan. Sebentar. Okay, sorry. Kita sambung. So, zone 50% ni untuk monthly saya tandakan dia sebagai tempat pullback ataupun sebagai support lah. Okay, saya tandakan. So, sekarang market yang sedang berjalan ni lah. Okay, ini saya buang dulu. Okey. Kalau kita tengok daripada segi monthly, potentialnya dia sudah berada di kawasan floras baik sampai 10%, 20%. Dan dia buat terus buat kenaikan. Kalau kita tengok monthly ni memang still lagi berjalan candlestick sampailah hari inilah kan. Hari ini dia last 27, 28 besok tak ada, market tak ada. So 1 hari bulan hari Ahad, 2 hari bulan hari Isnin, 3 hari bulan hari Selasa. Maksudnya begitu. So bermaksud hari Isnin 2 hari bulan market akan bermula untuk bulan yang baru. So jika monthly ini still lagi berada di atas level 61.8, bermaksud dia bulan yang baru saya target dia akan membuat kenaikan di level yang atas ni lah, 90 hingga 100 level. Okay, so kemungkinan ke sini saya akan ada point 7.68, mungkin dia akan bermain naik ke sini, tak break ke bawah, maksudnya dia akan turun ke bawah lah. Okay, sekejap saya setting level saya dulu. Saya levelkan dia sebagai
close to you. I miss you more than Sebentar. And if you Kita can't setting be dulu next to level me, dulu. your memory is ecstasy. I miss you more than life. Ghost of you. So pada saya, jika dia tidak berjaya break 7.68 ataupun candlestick tak close atas ni lah, okay? Katalah dia kena ada bullish lah. So candlestick monthly ni kalau boleh dia close atas ni lah, maksudnya ada begitu, okay? Candlestick begitu. Kalau tidak berjaya, bermaksud zone sini kita boleh sell tipu kita sini, tipu kita di sini. Okay, so boleh begini lah. Dia akan buat, dia dah break level 618 dengan 50% tepat retracement ni. Kalau dia pullback sini, so bermaksud dia akan buat terus kenaikan lagi lah. Okay, macam itu. Okay, decrease dan kita pullback lah. Okay, untuk kita buy. So boleh makinkan zone-zone tu sebagai kita buat panduan bahawa level itu adalah level support pada monthly, dan boleh juga labelkan di sini 7.8 ni sebagai resistance, yang maksud saya dia belum di break, so kita tandakan label ni saja sebagai resistance itu untuk memudahkan analisa. So yang kat sini pun sama 0.601, ini pun sama 90%. So letak di sini dan di sini, tandakan saja. Okey, siap sudah monthly. So kalau kita lihat pada monthly, still lagi bullish So kalau dia tak berjaya break hari ini, market tutup hari ini atas 768, bermaksud dia akan buat satu penurunan dulu, retracement, dan kita boleh counter di level 618.8 dengan 50% level ini untuk Fibo lah. Okey. Ataupun kita tengok pada weekly pula. Kalau kita tengok pada weekly, memang dia masih berada Fibo saya weekly dengan daily tak sama saya berlainan sikit. Weekly, daily. Saya buat macam itu selalu. Okey, kalau kita lihat pada kalau kita lihat tengok pada weekly, zone dah di break, bermaksud dia berada di kawasan 50%. So ini kita punya Fibo yang zone 768. So level ini yang mana monthly punya Fibo, ini monthly Fibo. Okey, ni saya dah marking lah, ini monthly Fibo lain garisan merah tu sebagai resistance lah di zone. Okey, kita terus ke daily. Great. Kinder Bueno. With its smooth milk chocolate, crispy wafer, creamy hazelnut filling, lifting life's best beats. Now that's Bueno. Kita terus ke daily. Weekly pun kita still nampak dia still lagi bullish sebab masih lagi bullish lah. So target zone sini untuk weekly, kalau dia close atas 5299, bermaksud dia akan buat terus kenaikan ke zone level dan seterusnya lah. So daily macam biasa hari ini, kalau kita lihat pada daily masih lagi berada di level 50% level Fibo, bermaksud dia dah naik, dia turun, dia dah putar balik, dia dah buat turun tapi tak berjaya turun level 50%, bermaksud dia akan boleh membuat terus kenaikan lah. So level ini untuk daily dia kena break atas 5299, maksudnya 5300 lah lebih kurang. So kena break di sini untuk teruskan momentum kenaikan pada minggu yang baru.
Kalau dia tak berjaya break atas, kalau dia berjaya di break di bawah, bermaksud level-level yang kita dah tanda, okey, sebagai 51.451 ini ada level monthly. So di sini punya zone anda boleh monitor untuk buy. Okey, zone ni lah kalau kita tengok daily. Tak apa, ini daily punya setting lah. Sebab kalau kita tengok daripada hari Isnin, ini candle Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan hari ini Jumaat. Pada hari Isnin dia dah buat satu bullish, dan hari Selasa tidak berjaya buat bearish yang besar dan tak breakout di level 50. Still candle masih hari Selasa masih naik lagi, Khamis masih naik lagi, dan Jumaat still lagi hanging ada ragging lagi. Okey, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, so potential kalau betul-betul dia nak buat penurunan kena break zone 5105 lah. Okey, jika tidak berjaya break, bermaksud dia akan bermain di kawasan sini sahaja. Okey, turun naik lah, tak break di sesuatu tempat. So kalau 5299 ni zone 5300 ini adalah zone yang kalau kita lihat zone monthly tadi yang saya marking, yang harus di break untuk minggu ini. Kalau tidak berjaya break atas 5300, bermaksud dia akan test balik ke bawah ke zone 50 hingga 61.8. Okey, next untuk hari ini seperti biasa kita pergi ke H1 dan frame H1. Kita buat recap sekali dengan yang semalam, kejadian semalam ataupun start daripada hari Isnin pun boleh. Di sini hari Isnin bermula di sini. Okey, ini dia candlestick yang ni lah. So apa yang patut kita buat? Okey, ni line biru ni saya tanda ni untuk monthly punya lah. Ni yang tadi tak apa, kita marking saja high low dia, marking high low untuk hari Isnin kita buat marking ini hari Isnin lah, movement hari Isnin sampai di sini. So line separation ni dah hari Selasa. Okey, dan kita markingkan pula pada hari Selasa punya high open super. Ini satu hari ni lah perjalanan. Maksudnya ini hari ini perjalanan dia sampai di sini. Dah buat hari Isnin, Selasa, hari Rabu pula. Hari Rabu seperti biasa kita markingkan dia high low dia. Inilah perjalanan dia. Okey, Isnin, Selasa, Rabu. Okey, dan hari Khamis adalah semalam. Semalam berada di kawasan sini dan low di sini. Kita markingkan sampai ini saya nak ceritakan sikit pasal semalam ni macam mana kita dapat kita buy. Apa sebab? Sekejap
seperti biasa, ini hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita dah habis tandakan okay, ini hari Khamis kita buat makin high low, dan hari ini hari Jumaat, so kita makinkan juga dia punya high low dia kita makinkan. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Will be everything I need. High Could be so different. Tell me what you wanna do, 'cause I know I can treat Sebab tu kenapa saya ajak bye. Saya ajak bye tadi. Okey. Saya tengah ajak bye. Sebab itulah dia disebabkan apa? Sebab kalau kita tengok candlestick yang pukul 4 tadi, 4 kan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pukul 3 candlestick tak berjaya break. Low, open, price. Simple je. Betul. Tak break pun low open price. So bermaksud boleh buy lagi. Okey, tak apa. Ini hari Jumaat. So, makinkan saja apa yang anda perlu buat. Cari zone supply ataupun demand yang untuk anda cari entry. Okey, dah makin high open low. Okey, high open low dan low. So kita mencari zone, kita mencari entry ke barang kalian. Okey, ke barang kalian dia valid untuk di entry. Kita makinkan di sini resistance dulu. Okey. Okey, sebab kat sini kawasan ni ada supply. Okey. Kalau kita tengok daripada sini ni, sebenarnya dia tak pecah, tak break tau. Dia tak buat breakout apa yang besar, tak ada. Sebab tu possible-nya kata orang memang ada movement pada hari ini, mungkin close bulan kan. So, kita makinkan saja ini sebagai supply. Korang tarik sikit. Okey, tengok resistance. Okey, resistance tarik. Okey. Dan di sini pun ada resistance. Kalau kita tengok kiri, korang cari tengok kiri. Okey, ada kan resistance. Kita tandakan. Kalau kita lihat pun sekarang pun current yang berjalan pun kita dah tahu lah ini resistance yang terbaru lah. Maksudnya hari ini punya resistance high di sini. Okey, 5200. Okey, zone sini. Maksudnya bila saya tengok pukul berapa tadi dah breakout, kemudian dia turun balik breakout, so dia buat fake out zone atas open price. Bermaksud dia tak boleh, buyer tak strong lagi, dia buat fake out. Okey, so tandakan dia sebagai resistance di sini. Korang tandakan. So maksudnya okey, resistance maksudnya ada dua resistance. Atas ni ada supply, sini ada atas resistance. So kita considerkan dia letaklah resistance. Maki saja resistance. Okay, ini hari ini punya analisa. So saya tak akan bagi mapping, so anda lihat di video ni sajalah. Okay, simple. Okay, sini resistance, tandakan saja. Okay, buat masa sekarang resistance dia ada di sini. Buat masa sekarang. So yang mana double buy itu nak ambil dah boleh ambil lah kan tadi kan. Okay, ini zone dia beginilah, dan kita akan letak di sini sebagai supply lah. Supply. Okay, SUPPLY supply zone So supply zone mudah. Supply zone just marking. Okay, kita tahu dah tahu zone dah. Susah. So mudah. Kalau resistance ni break, tapi lebih baik pada saya lah kalau betul-betul nak solid. This Kena is our break time. sampai We ke are price Gen zone. Now, and we live Baru in the moment. consider dia Power boleh off now pergi with mencari 7DG Prepaid satu lagi 5G. zone We stream supply now, we game yang now, we besar. connect with our Okay, passion tu now. sini. Everything we want, we Kalau do it kita lihat now. kat sini Go ada limitless with drop, unlimited 5G base, power, drop. uncapped Okay, hyperspeed, iaitu and drop, endless base, entertainment. drop. Nanti This kita is bagi your rally, time to move, ada connect, and be supply. unapologetically you. So makin Cellcom saja DG dia Prepaid sebagai atas 5G, ini supply limitless, made for Gen yang Now. kita boleh monitor untuk mencari entry sell. Okay, tapi syaratnya adalah apa? SOP kita adalah tunggu candlestick close, siap baru kita entry.
Okey, begitu juga kalau zon di sini sekarang ni. Kalau kawan tengok zon di sini. Okey, saya ambil zon supply di sini tau. Okey, ni zon supply ni. Hari Selasa punya spot supply tak lagi dicuba, maksudnya tak lagi ditest. Test, okey. Isnin, Selasa, okey, Selasa, Rabu, sebab saya tengok dia dah test tau. Semalam pun dia dah test, daripada Selasa Rabu dia dah test demand tu semua. Jadi demand tu reject ke atas supply yang besar, zon supply atas ni yang belum dicuba. Okay, so potential hari ni saya nampak dia boleh tembus ke atas. Okay, tembus ke atas. Okay, next kita dah marking semua. Supply zone, resistance, supply zone. Okay, supply besar atas lah. Second supply, first supply, second supply dan resistance, ya. Sebab saya anggap resistance ni seperti anggapkan dia sudah breakout zone lah, breakout zone. So saya considerkan dia sebagai resistance saja, lagi senang lah. Okay, and then okay, apa yang berlaku semalam? Okay, kita recapkan semalam. Okay, kita recap semalam punya cerita. Kalau kita lihat semalam, candle bermula semalam di sini. Semalam di line Pareto, kalau kita lihat di sini open, ada open high, open, low, open. So bila hari pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, dia dah berjaya break high open, terus naik. Maksudnya 7, 8, pukul 8 dia dah start break, pukul 9 jalan lagi, pukul 10 jalan lagi, 11 jalan lagi, 12, sampailah pukul 1 di kawasan zone supply yang semalam saya kasih mapping tu tak berjaya tembus, dan dia buat penurunan sehingga di kawasan low open price pada pukul berapa? Okey, sekejap. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pukul 8 saya ada ajak buy, betul tak? 4 malam masuk dan nak masuk US. Pukul 9 ada news, betul tak? Saya ada ajak. Okey, ni kita dah buy 300 lebih pip. Belakang saya ada ajak buy, tapi okey, 9, pukul 10, okey, 8, 10 saya ada ajak buy. Okey, sebab tu saya cakap saya buy sebab apa? Reason saya sebab bearish candle, candlestick bearish ni yang engulfing ni tak berjaya break di kawasan low open price. Macam mana dia nak turun jauh solid? So apa dia buat? Okey, dia tukar pada pukul 9, pukul 10 ini adalah time H4 tukar candlestick, betul? Tukar candlestick. So saya ada ajak buy. Saya rasa macam tak sempat saya ajak buy. Rasa ada, tapi memang pukul 8 saya memang ajak buy. Okey, dia belakang dia pukul 10 punya candlestick, 9, 10 candlestick berubah, iaitu candlestick H4 dah tukar. So di kawasan sini kalau kita lihat pukul 10 pun tidak berjaya di break, betul tak? Di break low open price ni. So pukul 11 dia turun balik mencari demand. Demandnya di mana? Demand di sini. Kalau kita cakap marking demand, ni ada satu demand yang first kali kita lihat kat sini. Sini ada demand, memang zone. Sebab tu dia tak dapat tembus. Demand zone di low open price tu ada demand di kawasan sini. Tengok, masa mula-mula beberapa kali dia tak berjaya untuk breakout pukul 8. Sebab tu saya ajak buy. Pukul 8 dia dah test, dan pukul 9
kan, dia tak berjaya, dia terus dah naik, dah tu dia turun, dah tu ada buy lagi zone sini, naik dulu baru dia turun. Betul? Okey, betul tak? Okay. Kalau kita lihat kat sini, setelah first demand ada second demand. Di mana second demand? Ini dia kawasan dia. Kawasan demand lagi satu. So memang demand sangat besar. Kalau zone dia sampai 31, 29, 31. Okay. Demand zone. Okay, sini ada demand zone. Tarik kiri sikit. Tengok kau orang tengok. Inilah demand zone. Okey, tandakan, sebab tu saya pentingnya tanda maki adalah dua kawasan yang support kuat ataupun demand yang kuat, korang buat marking sekurangnya 2. Begitu juga dengan supply. Okey, supply zone atau resistance. Okey. Sebab tu saya semalam ajak buy berapa ratus pip kita sukses, geng. Berapa ratus pip. Korang tengok berapa ratus pip. Berapa ratus pip dari sini. Saya buka daripada 31 lah, 31 sampai 5200, okay. Sampai masuk market baru, maksudnya belum lagi sampai market baru semalam pagi, sampai 5201. Berapa pip? 696 pip. Saya bagi suruh korang malam. So puas korang dapat. Okay. So siapa yang sekarang ni yang masih lagi buy, okay, boleh targetkan sampai ke tinggi saya lah. Saya bagi dalam channel. Okay. Sebab awak tengok sekarang candlestick yang berjalan ni pukul 4, ni pukul 5 yang baru. Pukul 4 pun tidak berjaya breakout. Sebab dia naik. So apa benda ada yang ada kat sini. Okey, kalau kita tengok high dengan low dia. Okey, tapi candlestick tak still lagi breakout. Tapi kalau saya tengok cara dia ni, nampak boleh lah. Sampai titik tu dah boleh ambil. Saya tengok dulu dalam grup. Diorang terlepas. Titik tu saya dah bagilah zone. Saya bagi sampai 87 dengan 95 rasa saya. Okey. Apa? Okay, kita tengok. Jadi so easy. Kita tunggu zone sini. Kalau dia betul-betul kita lihat, kita break kan. Selagi tak break, tak boleh. So, apa yang kita perlu buat? Carilah, nak cari zone kan untuk hari ini. Kita resistance lepas ni kita dah dapat. So, kita nak cari zone mana pula demand yang ada kuat. So, tarik kiri sikit. Sebanam punya demand pun ada, boleh diguna pakai. Kalau orang tengok di sini, ini adalah demand. Zone demand yang semalam yang lagi tidak di break. Okay, tidak berjaya di break. Okay, maksudnya zone ini boleh diguna pakai. Orang inilah zone ini sebagai demand. Okay, demand. So, ambil kanan tu. Okay, kanan. Nampak? Ini sebagai demand sebab dia ada rally base rally. Senang. So, dan ini semalam candlestick ni semalam adalah lower semalam. Dia high dia kat sini, lower dia kat sini. Kalau dia berjaya juga tembus kat sini, pada saya semalam sebab apa, dia dah berjaya ambil demand yang strong. Demand yang kuat sini dia dah ambil tau. Okay, demand yang ini dia dah ambil semalam punya demand. Demand yang besar lah ni. Malam kalau kita tengok demand ni, okay, demand ni dia dah ambil semalam. So demand mungkin kat sini. Maksudnya dia macam mana kalau kita ikut tarik trend line, lebih kurang beginilah. Dia akan buat begini lah. Faham tak? So zone sini boleh monitor buy lagi. Kalau dia break, korang tunggu sini je zone monitor untuk buy. Pada saya zone sini. Okay.
Korang boleh monitor. Trik ni sebenarnya yang tak cantiknya apabila kita trik tengah-tengah. Kita tak sabar trik dalam tengah-tengah. Kalau korang tengok sekarang ni, Kenneth dia bermain dalam box je. Dalam box sehari je. High low. Selat dia tak break. Tak berjaya break. Faham tak? Kalau andai kata dia tak berjaya break, dia memang akan turun cari kawasan demand yang kuat untuk dia buat kenaikan, dan dia cubakan pecahkan atas untuk resistance supply yang paling tinggi setakat hari ini yang dia buat. So setakat hari ini lebih kurang 52 lah, 5200 punya high pun tak berjaya lagi dipecah dan tak berjaya di break. So makanya dia, kalau andai kata dia tak berjaya break low, korang makin sahaja zone demand di bawah sekurang-kurangnya 2 demand yang solid kuat untuk anda. So hari ini kalau dia boleh buat turun, saya akan lanjak entry area zone 5160, 51, 52, 51. Zone tu saya akan letak. Kalau dia nak main juga ke bawah, saya ambil 5141, 542, lebih kurang begitu sampai sini yang saya tarik. Kalau dia nak main dalam zone ni lagi lah, kan? Sebab semalam kita tengok dia dah main dah zone situ. Dia dah ambil zone ni, dia dah balas dekat 700 pip yang semalam saya bagi tu entry untuk buy. Betul tak? Okay, cukup untuk hari ni. Kalau ikut daripada yang apa yang saya kata, analisa saya daripada daily, memang momentum tu kena naik lah. Pada saya kena atas break resistance ni lah untuk daily, monthly. Okay, kalau tak berjaya break ni, bermaksud dia akan buat pullback pada yang saya info. Korang boleh flashback balik daripada daily, daripada monthly. So saya dah tandakan monthly 5196 dengan zone di sini kan. Ni dia 5299 sekurang-kurangnya untuk dia mencari. So kalau hari ini berjaya break atas 52, maka dia akan mencuba ke zone 5299, bermaksud 53 lah. Dan jika dia tidak berjaya break, kemungkinan hari Isnin akan buat penurunan mencari zone 5105 hingga 4951 untuk dia kembali naik. Okay, monthly yang baru. So bila monthly baru ni pada saya dah buat kenaikan di level 618. Untuk dia retest adalah di zone 5299, iaitu 53 lah lebih kurang di level 768. Kemudian dia akan buat penurunan sebagai retracement untuk bulan yang baru di level 618 dan 50. Boleh kita counter untuk buy. Okay, untuk saya begitu. Begitu juga kalau kita lihat pada weekly, kalau kita lihat dia atas level 50. So zone test dia adalah di sini. Hari ini sekurang-kurangnya dia kena close atas 5200 ke atas, baru dia boleh buat retracement balik. Dan zone inilah yang kita akan tunggu untuk counter pullback. So still lagi dalam box yang saya cakap, dia kena atas break atas 5200 baru boleh buat kenaikan kepada 5299, zone yang harus test untuk buat retracement. So zone 5300 adalah valid untuk buat retracement hingga mencari ke zone pullback 50% hingga 61%, dan target saya kalau dia boleh buat penurunan sehingga 5105 dengan 4951. Jika dia tidak berjaya break pada hari ini di atas 5299, okay, jika berjaya break di atas 5200, bermaksud sell kita adalah di 5300. Okay, untuk mencari retracement. Okay, sekarang di okay. So H1 ni sekarang bermain lagi. So apa yang saya cakap tadi, bermaksud weekly, monthly, daily harus break di atas sini 52 ni. Dia kena break atas ni. Okey, saya kena break atas sini, di sini dan naik di sini
supply yang ada, dan dia kena mencari 5299. Kalau berjaya hari ini dia break sampai atas 5200, maksudnya 5239 ni, atas ni, maka untuk cari sell kita pada hari Isnin adalah di sini, zon sini. Kita tunggu sampai sini tepi, sampai sini ke tepi, untuk minggu lah. Minggu dia akan boleh sampai ke ini. Dia akan cari zon untuk pullback punya zon untuk dia buat terus kenaikan balik lah. Okay, so zon sini lah. Saya target kalau dia break hari ini di sini, daily close di atas sini, so maka kita cari zon sini saja untuk kita cari. Okay, cukup hari ini. Okay, jangan lupa yang sudah register dengan saya untuk kelas pada esok malam, kita kelas cara percuma pada hari Sabtu pukul 9 malam pukul 9 malam, kelas itu pukul 9 malam. So bersama saya pada hari Sabtu, jangan lupa yang sudah daftar. Okay gang, kepada yang baru melihat saya punya video ini di channel saya YouTube, jangan lupa subscribe saya punya channel, dan boleh follow di Telegram saya di Mata Trade Academy Official untuk anda dapatkan info-info terkini daripada saya update di sana di Telegram. Okay gang, dan jangan lupa juga di TikTok saya ada TikTok saya di Mata Trade Academy jugalah, Mata Trade Academy, ataupun cari Didi Dengkin. Okay, cukup saja untuk hari ini. Saya dah buat analisa sampailah untuk hari Senin. So, okay, untuk minggu depan dan bulan baru. Jadi engkau orang boleh flashback balik video ni. Engkau orang boleh lihat sendiri macam mana saya mencari entry, mencari marking zon-zon dengan SOP yang ditetapkan lah. So apa pun pastikan entry jangan di tengah-tengah bucket. Entry di kawasan yang ada demand dan supply dan zone resistant. Okay, untuk anda mencari entry, polisinya adalah key-nya adalah open price, dan key-nya adalah tunggu candlestick close. Maksudnya setiap candlestick berjalan, kita pastikan dia siap dahulu. Okey, terutama dalam H1, H4 itu sangat penting. Okey, and then jangan lupa pula korang lagi satu untuk trading hours. Trading hours iaitu session trading. Yang penting masuk London, Euro, US, ASEAN ni adalah masa-masa yang korang perlu ingat untuk setiap kali perubahan market berlaku di waktu session. Okey gang, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi the next video. Assalamualaikum.